Abdul Razak 1 jam insyaAllah, sehingga lebih kurang 5 minit sebelum jam 9 kita kena habiskan sebab selepas ni kita ada bicara personality bersama dengan Ibrahim, Mio dan juga Wani. Okey, jadi kita buat risau pasaran semasa 3 lebih kurang 20 lebih minit. Lepas tu kita masuk topik kita, pelarasan kepercayaan. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dengan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Selamat malam Sembi. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembalasan, itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Jadi nama saya Zulkifli Razak, penyelesaian saja seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi kita sedang melihat pasaran yang sedang menilai semula valuation untuk US dollar, untuk gold, segala-galanya. Sebabnya dia pelbagai berita lah. Ada yang kata Iran dah tak nak bercakap dengan US selepas serangan ke atas nuklear Iran lah semalam, diumumkan oleh Presiden Trump semalam. Dan tapi saya nampak itu sebagai satu tanda satu batu loncatan untuk US mengumumkan misi dia tercapai. Faham tak? Sebab dia masuk perang ni, kononnya Iran mempunyai nak membangunkan senjata nuklear. Jadi dengan serangan berkenaan itu boleh menjadi satu tapak lah untuk US keluar daripada perang ni. Sebab dia tak dapat nak segala-galanya menunjukkan US kalah. Kalau kita lihat daripada rundingan dan juga pressure daripada tekanan daripada kita tahulah daripada Israel untuk meneruskan serangan ke atas Iran. So itu dia lah. Tapi apapun pertukaran tampuk kepimpinan Fed daripada Jerome Powell sebelum ni kepada Kevin Warsh bermula sejak 2 minggu lepas juga menjadi satu perkara yang lagi menarik lah, dengan Kevin Warsh cuba untuk mengurangkan pegangan aset dan pada masa yang sama keeping the rate low dengan Jerome Powell stay sebagai gubernur. Itu yang menarik. Tapi apapun, yang penting apa kita nampak dekat chart lah. Indeks sedang berada di tahap tertinggi. Jadi kalau kita tengok US 500, ini adalah paras tertinggi dalam sejarah dia di sini. Anda tak buy dekat kawasan ni sebabnya risk reward. Risk reward tu tak kena. So tapi harga tuju dia ke atas. Kalau tanya saya untuk mapping yang ini adalah 1, ini 2, dan ataupun sini 2, dan kita tunggu benda ni sebelum naik ke atas. But you are not going to buy atas tu. Ini bukan kata but you don't sell. Sebabnya ada 7 dia ke atas. Saya akan cari untuk nak long sekiranya kita nampak yang lebih signifikan. Contohnya kalau tiba-tiba dia buat macam ni. Ataupun even a better trade will be kalau dia buat lagi besar. Jadi kalau dia buat yang lagi besar, I'm not going to buy kawasan ini, but I'm not going to sell. US 30 pun sama, kita sedang pullback daripada paras tertinggi dia. Dan kita pun nampak flow positif kepada US dollar semasa. US 100 sekali lagi tengah test high dia. Perbezaan di antara sektor dengan AI sedang menarik pelaburan lah kepada AI infrastructure. So itu masih menyokong kepada macam ni lah. Jangan cari ujung market. Cari apabila dia berlaku correction.
Ini obviously adalah uptrend. Anda cerita macam mana pun, itu adalah uptrend. Tunggu dia buat correction dan trade apabila berlaku correction. Trade apabila kita jangka kat mana hujung correction. Jangan jangka hujung trend. Jangka hujung correction. Correction masih belum berlaku. Simple. DEX pun sama. Kalau anda nak masuk, saya tak akan masuk kat sini. Sebabnya ini, yes, daripada sudut teknikalnya sini ada entry. But kalau saya lukis macam ni, kalau dia bergerak macam ni, it will be a very very aggressive move untuk Nasdaq ni. Ini akan jadi 1, ini jadi 2, ini tak tahu pergi mana. Ini pergi bulan. So, itulah lukisan dia. Kalau DEX ni sampai dekat equal leg. Sini ada apa? Sini ada apa, kita panggil dia, ada set up lah kat sini. Kalau anda agresif untuk mereka yang intraday, yes. But untuk saya, I won't trade it. Disebabkan itu kita akan terlalu agresif kepada indeks-indeks yang lain, terutamanya kepada Nasdaq yang dah kat bulan. I won't be trading this. I won't be entering that. But jangan sell. Itu je. Asalkan anda tak sell. Kalau nak masuk juga, anda long. UK 100. One more. Possible. Satu lagi sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Saya tak lukiskan yang ini sebabnya kita akan, sekali lagi, Nasdaq ni kita akan lukis terlalu agresif. Dia tak ada sebelah kiri ni. Boleh tak dia pergi macam tu? Boleh. Tapi itu view yang terlalu yang agresif kan ya. Memang market tengah bergerak agresif. View pun seharusnya agresif. But itu cuma saya tak akan lukis yang terlalu agresif. Ini pun dah cukup agresif lah. JP225, satu lagi yang berada pada tahap multi high level dia. Pun ini adalah 1, 2, and kalau ini worrisome untuk nak entry dia. Saya akan cari kalau dia buat macam ni. Then saya cari long. Not here, sebab itu terlalu overbought. Kita pun dengar session Imran tadi kan. Spain 35 belum break. UJ, I won't be surprised kalau ini break ke atas. Kalau dia break ke atas, saya extendkan untuk 3 ni. Saya extendkan 3 ni. Pergi sini. Dan itu adalah 4. Okay. Unless dia break high, tak jauh lagi pun. Kalau ini break high, then maybe saya ambil view yang agresif tadi. Di mana dekat Nasdaq semua ke awan. Dan kita dah masuk yen dynamic. Faham sendiri? UJ. Okay. Yen pair at the moment lah, saya elakkan yen pair. Kita tahu kita memasuki zon di mana Bank of England lazimnya akan intervene dalam market. So I won't be, saya takkan berada dalam pasaran untuk yen pair untuk semasa. Hala tuju dia ke atas, don't get me wrong. As long as anda tak short dia, kita berada dalam zon di mana anda nampak selepas price masuk kawasan ni, semua panjang-panjang lah. So, I won't be surprised sini panjang macam ni. Yep. Okay. Yen pair not something yang saya, kalau anda nak masuk untuk intraday, okay. Yeah. EJ pun sama. Kita berada dalam zon di mana dah melangkaui pun zon yang di Bank of Japan tu masuk. So
we are there lah untuk yen pair. But don't get me wrong, I'm still looking at higher move. Ini adalah satu, ini adalah dua. Macam mana nak lukis dia? Nak lukis dia lah. But very, very aggressive kalau lukis macam tu. Itu view dia. Kalau setakat edit wave lah. Okay. AUD JPY the same thing. CAT JPY pun sama. I would prefer untuk dia break dulu. Break kan. Break dahulu dan buat sideways sikit. Then barulah nak enter. Kalau macam ni. Okay. Dolar hampir nak break high. Kalau dia break high is nothing. Saya cuma akan adjustkan ini sebagai 5. Adjustment itu je. Okay. Nothing much there. Ataupun kita boleh buat ini sebagai A, ini sebagai B, dan kita buat macam ni, C. Okay. Nothing there lah at the moment. Break pun tak ada. Euro US dollar pun jangkaan akan lengkapkan 100% kat bawah ni. GU akan lengkapkan pergerakan ini sebelum meneruskan pergerakan. I won't be surprised kalau dia buat blow. Lepas tu nak entry macam mana? Kalau tak naik, dia turun macam ni. Anda tunggu Euro US dollar ke, GU ke. Kalau dia tak break low ini, kalau dia tak break low ini, anda tunggu dia buat 5. Yang 1 dengan 4 dia tak bertindih. Dan tarik Fibonacci 618, 100, 1618. Faham tu? Okay. Jadi kalau dia lebih tak sampai 618, dia 5, 1, 2, 3, entry. Kalau dia lebih daripada 618 tapi tak sampai 100%, anda nak tengok RSI ni break macam ni. Then 1, 2, 3 tu entry. Kalau dia sampai 100 ke 1618, itu jangan entry. Buat benda tu ulang. Bukannya kata naik boleh terus buy kat situ. Apa keadaan dia kita nak buy? Apa bentuk dia? You can I won't be surprised kalau dia break high, but kita berada dalam zone dia. Kalau dia break high pun, ini kita tukar kepada kepada ABC. Ada kemungkinan dia break 1618. AUD US dollar the same thing. Either ini masih 2, but I don't see dia akan buat 2 lah. Sebabnya NZD ni dah buat 3. Okay, so there is a possibility bahawa ini cuma akan buat macam ni. Belum naik. Sebelah kanan tu ada 5 lah. Okay. Cool. So I'm looking at, kalau nak tengok kecil ni untuk Syam. Sama ada kita dah ke bawah. Kalau dia ke bawah daripada semasa, ini lukisan dia. Kecil-kecil Kalau dia ke bawah daripada semasa, 3, dia lah. Kalau nak buat kecil-kecil itu adalah untuk gold. Okay, masih ke bawah. So either index yang pecut ataupun dolar yang kuat. Either one. Perhatikanlah. 100% Fibo dia kat situ.
dia boleh terangkit daripada sekarang naik ke atas. Okey, cerita dia, kalau anda nampak sebelah kanan ni, memang jelas dia buat 3, 4, 5. Okey, this one jangan miss. Itu adalah tempat long. Itu alternatif dia. Dia boleh lengkap di sini. Tempat reset. Tempat reset mana? Yang sekarang ni. Is either sini tau. Kalau dia reset kat situ, ini kena tinggi sikit. Kalau tak, yang internal ni boleh break. Kalau dia cuma kat situ, jatuh, dan situ tempat reset dia, anda ambil kat situ, then dia akan break low ini. But apa pun, anda tak trade di sini. Faham tak? Dalam dua-dua situasi, tempat trade dia sebelum ni adalah di sini. Ini tempat entry dia. Okey? Di sini bukan tempat entry dia. Anda, kalau dia buat 5 kat sini, anda buat 618, 101, 618. Faham? Okey? Kalau dia jatuh dan break yang ini, anda kena BE yang ni. Okey? Kalau itu berlaku, kita akan lukis ini sebagai 4 dan 5. Dan tunggu another 5 kat sini. 1, 2, 3 and another 5. Tu 618, 100, 1618. Okey, itu goal. Sebab kalau lihat daripada lower time frame, ini nampak macam tempat reset. Dia idea tempat B tu ataupun dekat sini. Sebab itu saya lukis dia macam ni. But apa pun you don't trade ini. Dia high probability sebelah kanan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Tu 618, 100, 1618. Bukan ini. Okay. Itu gold. Kalau kita tengok silver pun structure serupa. Itu sebabnya silver, kalau tengok kecil, ini adalah apa? Ini adalah 1 dan 2. Jadi ini internal 3, 4, 5. Barulah dia sama dengan gold. So saya lukis ini. Kenapa saya pilih tempat reset AB kat situ? Sebab silver. Faham tak? Sebab ini, kawasan ni. Kawasan ni. Ini XAG, US dollar. Itu adalah XAU, US dollar. Sebab itu, dia lebih jelas kat silver. Satu saya ikut tempat reset dekat silver. Dia lebih jelas kat silver lah. Itu sebabnya saya pilih situ lah. Iaitu sini. Silver reset dia adalah ini. So, sebab itu saya ambil gold di sini. Tempat yang sama lah. Jadi maksudnya kita dah ada 1, 2 yang ini lower time frame. Itu yang H4. Yang ini silver lebih jelas. Iaitu di sini. Sebab itu saya ambil gold reset sini. Instead of reset bawah. Of course yang besar ni lah. Jadi dia punya nak tarik fibo dia adalah ni. Silver baru buat 1,
2. Kalau dia buat benda ni. Ada dewan, dia dah terangkit, dia habis. Tapi kita masih menjangka US dollar satu lagi. Itu gold dengan silver. Daripada tu, minyak dijangka melengkapkan di smooth ke atas, sama ada ABC ataupun WXY, tak kisah. Ini kalau dia ke atas, nampak 3, cari peluang. Euro GBP pun sama, nampak ke atas, cari peluang. Nampak 3711 adalah peluang untuk dia. GA elakkan untuk semasa. Bitcoin dijangka meneruskan pergerakan ke bawah ni. Saya dah letakkan detail dia. Don't short Bitcoin. Itu dia. Don't short dia. Tak perlu nak trade dia semasa. Okay, kalau ikutkan kita, kalau ikut technical, sini tempat short. Sini dah short dah kawasan ni. Don't short it. Jangan short dia. Nak buat apa pun satu-satunya benda yang anda tak buat adalah short dia. Okay? Yes, time apa semua ni menyokong kepada untuk dia ke bawah, but you don't short it. Don't short it. Okay? Yang nota atas ni saya belum updatekan. Dia bukannya pasal disiplin, dia pasal sistem saya. Saya tak short asset. Gold, indeks, saham, Bitcoin yang boleh jadi harta. Lain daripada tu saya short. Lain daripada tu saya short. Maksudnya currency itu saya short. Yang saya short cuma currency. Saya takkan short asset. But itu saya. But kalau anda minyak, contoh minyak kita dah katakan, ingat tak berapa kali minyak ada set up short sebelum ini di kawasan sini? Berapa kali kita ada set up short? Kita tak short. Malahan saya mencari long. Di sini pun sama. Apa dia? Kalau ini naik, di sini kita ada set up short. 2. Dekat 2 ni ada set up short. But saya takkan short dia. Okay? Malahan kalau dia buat benda ni, saya akan cari long. Saya takkan pergi short minyak. Komoditi dan komoditi asset lah. Saya takkan pergi short dia. Okay. So, nampak nothing at the moment. Dolar masih meneruskan pengukuhan. Tengoklah. Kalau dia break high ini, kalau dia break low ini, nothing. Sama juga dengan dolar index. Kalau dia break high ini pun nothing. Saya cuma akan jadikan dia sebagai 4. Alright.